Adalah. Bawa balok kok emoh. Dalam ceramah atas petang BN dan kuliah di surau, Tok Guru pondok saya kata orang yang ikut Tok Guru ni Aziz akan masuk neraka kerana Tok Guru adalah Wahabi. Manakala orang yang mengikut Datuk Najib adalah betul kerana Datuk Najib ahli sunnah. Kok mana pula ahli sunnah itu? Soalan saya, betul kan Tok Guru itu adalah Wahabi dan Tok Najib itu adalah ahli sunnah? Mentang-mentang boleh tanya kat orang tanya belaka macam gini. Isu-isu Wahabi ni kan sesat dah. Nah, jadi tanya kita lagi tak sesat. Kita tanya Tok Guru sendiri. Nah, kita tak puas hati. Tu kata Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Tok Guru kata, Tok Guru ni Aziz kata Tuhan ni macam kita duduk sila atas arah. Nah, jawab gitu jadi guna. Wahabi kalau jawab gitu, dok lagi. Sebab tu kita ngaji dulu dalam bab tafsir ayat mutasyabihat. Faham? Dia ada tafsir ijmali, ada tafsir tafsil. Nampak? Ada yang serah dengan menafikan keserupaan dengan makhluk, ada yang takwil. Nampak? Untuk menafikan daripada waham manusia, menyangka manusia sama dengan makhluk. Allah Taala sama dengan makhluk. Jadi kalau dengar orang kata saja, saya dengar dah sebenarnya, tapi saya tak ditanya gitu Guru. Kerana kita tak berhak pun kita tanya, kerana benda itu mudah saja. Kalau kita tak puas hati, kita tanya depan-depan tu, bawa kitab dan sebagainya. Ni kita tanya orang lain. Jadi tak susah masalah. Kita pergi syuting bah, saya berbah. Rombongan pergi tanya. Biar puas hati. Biar Tok Guru kata memang Tuhan ni macam makhluk, duduk yang gini ya. Tuhan duduk yang gini ya. Baru kita kata tak betul. Tapi kalau kata Allah Taala bersemayam di atas arah, terjemah mana duduk di yang itu terjemah saja. Macam kata ya itu tangan. Kita boleh kata tangan. Nampak? Tapi kalau kata tangan Tuhan macam tangan kita, tapi comel tak macam tangan mung. Tu baru sesat. Jadi kata oleh kalian Allah Taala ni Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Tuhan bernama Rahman, duduk di yang di atas arah, duduk di yang itu. Ditanya dulu lagu mana duduk di yang. Yang sebenarnya as-su'alu anhu bid'atun dah. Soal ni soalan-soalan bid'ah belaka ni. Faham? Jadi oleh kerana kadang-kadang membawa kepada syubhah, baik kita pergi kemas selalu. Faham lagi? Ditanya selalu one by one. Tok Guru saya rasa Wahabi dalam bab ni. Kod mana? Nak jadi Wahabi kod mana? Bukan ahli sunnah. Mana dalil? Gini. Ni kita jawab. Kata tak sah kabur dah. Wahabi. Pula dah. Dia kata tak Wahabi. Dah bila nak sesat? Semua kerana nafsu. Kerana nafsu lah. Tuntutan jiwa dalam, duk dolok. Mungkin tanya siapa puas hati? Ni betul tu. Lagi tak puas hati? Tak mah. Faham? Jadi tepuk dada tanya iman kita, jujur tak dengan Allah Taala? Adakah perjuangan kita ni jujur tak? Nak selamatkan akidah umat Islam ke benda apa ni? Sampai Datuk Najib pun jatuh ahli sunnah. Betul tak ahli sunnah? Tapi ahli kepunah. Ahli kepunah. Nampak? Janganlah siapa begitu. Dalam masa yang sama kita kata baju putih tu hitam, baju hitam pergi patah putih. Dah apa saya dah tu. Tapi kalau kita pertikai, kita tak puas hati tentang tafsiran Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Tak kata pun Najib tu molek, boleh tahan kira lagi. Pasal ada waham, ada syubhah, boleh kita tanya lagi. Ni dalam masa yang sama Datuk Najib dia kata ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Tu yang kita bengong. Sebab yang kata tu tak kenal Datuk Najib, hamba kenal. Hamba rapat dengan dia. Mu tak kenal, mu kata ahli sunnah. Aku kenal, aku kata bukan ahli sunnah. Ahli